Baik, ini laporan yang baru kami terima. Perikatan Nasional PN mengumumkan rombakan menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan apabila Datuk Muhammad Razzie Mat Jidin dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali digugurkan daripada jawatan utama dalam gabungan itu. Menterinya Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, rombakan berkuat kuasa serta-merta itu dibuat berdasarkan kuasa yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan PN bagi memperkukuh organisasi dan persiapan menghadapi kedua-dua PRN berkenaan. Menurutnya, Muhammad Razzie diberhentikan daripada jawatan Ketua Pengarah Pilihan Raya PN dan digantikan oleh Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor. Manakala Azmin pula diberhentikan daripada jawatan Timbalan Setiausaha Agong PN. Sementara itu, jawatan Bendahari PN yang dikosongkan Muhammad Sanusi kini disandang oleh S. Subramaniam. Tambahnya, satu mesyuarat tergempar Majlis Tertinggi PN akan diadakan dalam tempoh terdekat bagi memperkukuh organisasi gabungan berkenaan menjelang PRN. Perkara tersebut diumumkan menerusi kenyataan media yang diedarkan selepas mesyuarat pra-persidangan Ahli Parlimen Pembangkang di Pejabat Agung PAS pada Rabu malam.